Hello geng. Tengah pening kepala nak pilih kereta pertama? Faham. Mesti tersepitkan antara kereta idaman yang nampak garang gila tu dengan kereta yang, poket kata mampu. Relax, tarik nafas. Dalam perkongsian kali ini, kita akan kupas habis-habisan macam mana nak buat pilihan yang paling bijak untuk korang. Inilah dia, the ultimate question, kan? Persoalan yang bermain dalam kepala semua orang yang nak beli kereta pertama. Nak ikut kata hati ke nak ikut kata poket? Jom kita breakdown dilema ni sama-sama supaya korang boleh buat keputusan yang paling ngam with no regrets. Okay, first thing first, langkah paling kritikal sekali. Sebelum korang start berangan test drive kereta baru, kita kena buat satu benda ni dulu. A reality check pasal kewangan kita. Serius, ini adalah asas yang akan tentukan segalanya. Okey, apa tu gaji bersih? Senang cerita, inilah duit yang betul-betul masuk dalam akaun bank korang setiap bulan. Duit ni dah siap tolak semua benda wajib macam KWSP, SOKSO dan cukai. Ingat, this is your real budget. Bukan gaji kasar yang nampak gah dalam offer letter tu. Semua pengiraan kita mesti mula dari sini. Okey, sekarang tengok carta ni. Nampak macam simple kan? Tapi inilah realiti sebenar bila ada kereta. Ramai orang, especially first timers, dia ingat, bayar ansuran bulan-bulan, settle lah. Silap besar tu. Cuba tengok, ansuran tu sebenarnya tak sampai separuh pun daripada kos keseluruhan. Ada lagi minyak, ada insurans, servis, macam-macam lagi lah yang korang kena factor in. Baik, bila bab bajet dah clear, jom kita sentuh sikit pasal mindset. Ini adalah pasal kita kena jujur dengan diri sendiri. Bezakan antara apa yang kita betul-betul perlu daripada sebuah kereta dengan apa yang kita sekadar nak. Percayalah, step ni nampak remeh tapi sangat-sangat penting. Dan dekat sini, perbezaan tu sangat jelas. Sebelah kiri, kita ada the needs. Benda-benda praktikal macam kereta tu boleh diharap, jimat minyak, kos servis murah. Sebelah kanan pula, the wants. Yang ni lebih kepada nampak lawa, jenama, status, rasa nak level up. Untuk kereta pertama, please fokus kita sepatutnya 100% pada kolom kiri. Ayat ni memang tepat. Tak salah langsung nak ada kereta impian, geng. Tapi jadikan ia sebagai long-term goal korang. Untuk sekarang, kereta pertama ni fungsinya untuk mudahkan hidup, bawa kita dari point A ke point B dengan selamat. Bukan untuk impress orang lain. Okey, sekarang kita masuk part nombor-nombor pula. Ada satu golden rule yang korang boleh guna untuk pastikan kewangan korang sentiasa sihat walaupun dah ada komitmen kereta. Jom kita tengok apa formulanya. Inilah dia, nombor magic tu. 15 hingga 20%. Maksudnya, ansuran bulanan kereta korang tu, sebaik-baiknya jangan lebih dari 15% ke 20% daripada gaji bersih korang. Kenapa? Sebab ini akan bagi korang ruang untuk bernafas, untuk simpanan dan untuk belanja benda-benda lain. Jom kita tengok contoh sebenar, biar lagi senang faham. Katakanlah gaji bersih korang RM3,000, so ansuran yang paling ideal, yang tak buat korang makan Maggi hujung bulan, adalah sekitar RM450. Paling maksimum pun RM600. Kalau korang push lebih dari itu, percayalah, setiap 25 hari bulan tu mesti rasa cuak. Jadi jadual ni is a very good starting point untuk korang. Okey, bajet ansuran dah tahu, tapi cerita tak habis kat situ. Sekarang kita kena bongkar satu lagi rahsia yang ramai orang terlepas pandang. Kos-kos tersembunyi. Ingat, bayaran bulanan tu hanyalah permulaan. Inilah dia. 4 penjahat utama yang senyap-senyap makan duit kita kalau tak plan betul-betul. Minyak, servis, insurans tahunan dan cukai jalan. Ini semua bukan pilihan tau. Ini semua kos wajib yang datang sekali dengan kunci kereta. Carta ni tunjuk dengan sangat jelas betapa besarnya beza kos. Cuba tengok. Insurans untuk kereta nasional macam Myvi mungkin dalam RM1,200 setahun. Tapi kalau kereta premium, boleh cecah RM5,000 atau lebih. Ini bukti nyata macam mana pilihan kereta tu boleh bagi impak besar pada poket kita. Dan kos-kos lain pun sama je ceritanya. Servis biasa untuk Saga mungkin dalam 100 lebih je. Tapi kereta premium boleh cecah ribuan ringgit sekali servis. Cukai jalan pun, enjin 1.0L baru RM20 setahun. Enjin 2.5L dah dekat RM1,000. Nampak tak? Semua kos-kos ni bila campur-campur dia jadi satu angka yang besar. Seterusnya, jom kita zoom out sikit dan tengok the bigger picture. Kereta ni cuma sebahagian kecil je daripada hidup kita. Jangan sesekali biarkan ia kawal kebahagiaan dan kebebasan keuangan kita. Ini adalah pesanan paling penting. Tolong hadamkan ayat ni. Jangan biarkan kereta baru yang sepatutnya jadi kegembiraan bertukar jadi punca stres bulanan. Kalau setiap kali nak bayar ansuran tu rasa macam nak pitam, itu tanda yang korang dah overcommit.
Korang kena ingat, ada banyak lagi benda penting dalam hidup ni. Kita perlukan simpanan kecemasan, kita nak ada duit untuk pergi bercuti, belanja mak ayah makan, lepak dengan kawan-kawan dan yang paling mahal, ketenangan fikiran, peace of mind. Jangan korbankan semua ni hanya untuk sebuah kereta. Jadi, sebelum korang letak tanda tangan atas mana-mana borang, berhenti sekejap. Tanya diri sendiri soalan keramat ni. Adakah kereta yang aku nak beli ni akan betul-betul mudahkan hidup aku atau dia bakal jadi satu beban yang menyusahkan? Jawapan yang jujur pada soalan ni akan bawa korang kepada pilihan yang tepat. Kesimpulannya, geng, knowledge is power. Buat kerja rumah, buat kira-kira dan pilihlah kereta yang memudahkan hidup, bukan membebankan. Kalau korang rasa perkongsian ni bermanfaat, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Dan paling penting, saya nak dengar cerita korang. Komen pengalaman korang beli kereta pertama kat bawah. Thanks for tuning in, pandu cermat dan rancang dengan bijak.